queue tepi highway. Tengok apa jadi, beg putus. Beg putus Okey, jom kita buka tengok. Awak mangkuk elok jangan mangkuk makan Okey, kalau beg putus selalunya beg akan terbelit lah. Nampak beg terbelit dalam ni dan akan terbelit di bahagian spring ni. Jadi nak tak nak memang kita kena buka lah. Kena buka soket 46 ni Okey, jom kita buka. Okay, kita dah buka dan cuci lah. Punya puli okey lah. Puli boleh pakai lagi. Saja diselamatkan. Okey, inilah yang tersepit tadi. Saki-baki beg. Okey. Ni je yang tinggal. Beg baru. Original lah. Okey. Dah boleh teruskan perjalanan ke KL.